Okay, Assalamualaikum guys. Selamat petang, selamat sore untuk sahabat-sahabat semuanya. Okay, hari ni kita akan membuat sambal belacan. Sambal belacan ni dia tak banyak bahan, tak macam yang lain banyak ini, banyak itu. Tak, kita simple je. Simple, mudah dan kawan-kawan pun nanti boleh praktikkan di rumah. Di mana saja boleh buat sambal belacan. Sebab apa? Sebab bahan dia sangat mudah untuk ditemukan. Okey. Yang pertama kita ada bawang holen. Ya, bawang holen. Okey. Bawang holen ni kita masukkan dalam blender. Okey. Sorry jatuh. Okey. Jadi ingat blend ni bukan blend yang banyak sangat yang besar sangat yang sedang je. Yang ukuran 1 kilo. Okey. Lepas tu kita ada cili besar merah. Okay. Dia dalam 2/3 macam itulah. 2-3 biji. Okey. Yang ini ada cili hijau padi. Cili padi hijau. Okey, kita masukkan. Hijau padi. Okey. Lepas tu ada kita tomato, belacan. Yang pasti belacan ya. Takkan buat belacan tak ada belacan kan. Okay. And then ada bawang putih. Bawang putih ni berkisaran dalam 20 biji lah. Okay, kita masukkan bawang putih, kita masukkan. Okay, putih kita masukkan. Okay. Lepas tu tomato kita masukkan. Okey. Dan ini dia rahasianya. Limau kasturi. Limau kasturi ni untuk ukuran blend yang semacam ini, dia satu je. Limau kasturi dia. Okey, kita masukkan. Dan yang terakhir adalah sambal belacan. Ini dia belacan dia. Belacan ni yang mentah yang mentah. Masukkan belacan. Okey. Sekarang kita masuk dalam sesi rasa dia pula. Okey, perasa dia. Di sini ada garam. Garam ni kita bubuh dalam 1 sendok kecil. 1,5. Okey. Gula ni agak banyak sikit. Dia ada dalam 10 sendok. Okey. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kurang lebih 10. Lepas tu ajinomoto pula, kita bagi ajinomoto. Ajinomoto kita masukkan dalam 2 sudu. Okey. Dan inilah dia penampakan dia sama belacan. Okey sahabat. Tadi ada cili merah besar, cili padi hijau, bawang putih, bawang holen, tomato dan limau kasturi. Right? Okey. Setelah kita bubuh tadi, bubuh garam, bubuh ajinomoto, bubuh gula dan kita masukkan bahan-bahan tu ke dalam blend ni. Jangan lupa bagi air panas. Tengok separuh, air panas separuh. Okey, untuk kawan-kawan kan, sambal belacan ni hanya mampu bertahan 2 hari. Paling lama 3 hari. Ya, lebih dari 3 hari ni tak boleh pakai lagi. Sebab apa? Sebab kita guna tomato. Dan kita guna ni. Limau ni. Nah, limau ni kalau lebih daripada 3 hari dia masam. Dia tak boleh pakai, dah rosak. Okey. Jadi untuk sahabat-sahabat, untuk cik, puan dan tuan, kalau nak buat sambal belacan yang macam saya ni lah, dia tak boleh guna lagi selepas daripada 2 hari. Selepas daripada 2 hari tak boleh guna lagi. Habis tak habis kena buang. Macam tu. Sebab ni kedai makan kan dia tak sampailah 2 hari tu, 1 hari 2 hari pun dah habis sambal belacan ni. Jadi begitu. Jom mari kita blender. Okey guys, kita blend. Dan kita lihat nanti macam mana. Okey. Kita hidupkan dulu. Switch dia. Okey. Mari kita blend.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita blend. Right. Jadi penampakan daripada belacan yang kita buat tadi macam ni. Macam ni. Okay. Jadi sahabat-sahabat, kawan-kawan, cik puan dan tuan, kalau nak buat sama belacan macam yang saya buat tadi lah, kalau nak ikut lah. Ini cara saya. Tapi ingat, ini hanya bertahan 2 hari. Lebih daripada 2 hari, habis kena buang, ganti. Sebab makanan yang dah rosak tu kita tak boleh makan. Okay. Terima kasih sahabat-sahabat, kawan-kawan, cik puan dan tuan. Apabila anda berminat dengan cara saya membuat sambal belacan ni yang mudah dan simple ini, silakan like, komen dan subscribe. Nanti saya akan berbagi resepi yang lain. Okay. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.